Baik, luruan monsun kuat atau wujud sistem tekanan rendah di rantau negara dilihat antara penyumbang kepada beberapa negeri di utara serta barat semenanjung turut terkesan dengan monsun timur laut ketika ini. Kala itu dijelaskan oleh Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Hisham Muhammad Anip. Katanya ia berikutan luruan yang kuat atau sistem cuaca tekanan rendah mampu membawa kelembapan udara yang banyak bagi menghasilkan hujan lebat berterusan di kawasan terbabit. Dan untuk membincangkan mengenai situasi banjir dan kaitannya dengan luruan monsun yang melanda ketika ini, bersama saya di talian ialah ahli tetap Institut Sains Laut dan Bumi Universiti Melaya, Profesor Emeritus Dato' Azizan Abu Samah. Profesor, kita faham apa yang sudah dijelaskan atau dikongsi oleh Met Malaysia bahawa luruan yang kuat sistem cuaca tekanan rendah ini mampu membawa kelembapan udara yang banyak dan menghasilkan hujan lebat yang berterusan. Tapi Prof, berdasarkan pengalaman lepas dan juga mungkin cerapan data setakat ini, lama mana lagi kita boleh jangkakan fenomena luruan ini akan berterusan yang akan menyebabkan hujan lebat berterusan di Malaysia? Ia berkait rapat dengan bagaimana pergerakan kawasan tekanan rendah, iaitu tropical depression yang kini melanda dan berada di utara laut Selat Melaka, ya. Jadi dia bermula terjadi pada 21 hari bulan dan masih lagi bertahan. Sekarang 25 dah. Jadi dalam hal ini, sistem ini telah menyebabkan orang kata hujan lebat berterusan berlaku daripada 21 hingga sekarang, dan tumpuannya lebih ke utara. Ya, kita lihat angin bergerak dalam pusaran siklonik, ya. Jadi ada dua sistem. Satu sistem yang impak kepada Kelantan dan Pantai Timur, iaitu luruan, dan satu sistem lagi ialah sistem tekanan rendah, pusat tekanan rendah atau tropical depression yang berada di Laut Cina Selatan. Jadi umumnya kalau kita ada luruan monsun saja, yang terjejas ialah orang kata Pantai Timur. Tapi sekarang kita lihat dia juga terjejas di pantai barat, dan ini adalah kerana terbentuknya lekukan tersebut yang bertahan daripada 21 sampai sekarang. Jadi anggarannya 25 hari bulan ini, lekukan ini akan bergerak ke utara, ke Aceh, ya. Jadi Met Malaysia dan juga orang kata Thai Met Service telah meramal, menjangka bahawa lepas 25 hari bulan ini keadaan agak reda. Tetapi ini tidak bermakna bahawa luruan yang akan kena kepada Kelantan dan ini tak ada. Ia hanya meredakan keadaan di utara pantai barat. Tapi Kelantan semua masih lagi terjejas sehinggalah, kalau saya tak salah, 27 hari bulan November. Satu lagi, bila kita melihat dalam Nile School, dia ada satu taufan, ya, yang kini sedang bergerak di Filipina, dan taufan ini akan pada mulanya orang kata memacukan lagi luruan angin, luruan monsun ini. Tetapi bila dia bergerak masuk ke dalam ke tepi pantai Vietnam, dijangka akan masuk ke tepi pantai Vietnam, pusaran yang berlaku akan melawan angin timur laut ini, dan dia akan basically shut down the system for them. Jadi 29, 30th dijangka semua akan reda, ya. Dan ini adalah anggaran yang dibuat oleh Nile School dan juga anggaran yang dibuat oleh ASMC dan juga oleh, kalau saya tak salah, GMA pun samalah, Japanese Meteorological Association. Jadi di sini kita lihat bagaimana taufan yang akan dalam 29-30 hari bulan ni, dia akan memberhentikan luruan tersebut. Jadi kita adalah reda sedikit. Fazan. Ya.
Prof, kita sebelum ni memang ada, seperti yang Prof kongsikan sebentar tadi, kita ada ramalan-ramalan bila fenomena-fenomena ini, hujan lebat dan berterusan sebagainya itu, bila ia akan terhenti. Tapi kadang-kadang ramalan ini mungkin juga tidak 100% kita boleh bergantung harap padanya. Ada atau tidak sebarang kemungkinan, Prof, yang kita boleh kongsikan setakat ini, sama ada ramalan ini mungkin akan dianjaklakan lagi ke hadapan, mungkin sesuatu fenomena itu mungkin akan berlaku lebih panjang daripada yang terjangka, khasnya mungkin dimangkin oleh fenomena-fenomena lain seperti cuaca, perubahan iklim dan sebagainya yang memberikan cuaca tidak menentu? Masalah dengan perubahan iklim yang dikatakan, dia memang agak susah untuk kita ramal kerana ini perubahan jangka masa panjang, khasnya cuaca-cuaca ekstrim. Memang dalam kajian telah dinyatakan bahawa fenomena ribut ekstrim ini telah meningkat di beberapa kawasan di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Jadi agak susah untuk meramalkan tropical depression kerana dia adalah interaksi di antara topografi, interaksi di antara kepanasan laut dan juga interaksi dengan angin. Jadi tiga benda ni membuatkan lekukan itu. Jadi lekukan itu hanya terjadi pada 21. Walhal orang kata luruan terjadi 19 hari bulan. Jadi di sini kita lihat model yang ada tu dan dia boleh develop dengan cepat. 24 jam dia boleh orang kata meningkat. Jadi ini adalah satu masalah ramalan yang agak sukar lah. Tapi dengan masa dan dengan experience kita bolehlah meningkatkan lagi ketepatan ramalan lekukan ini. Kita mesti ingat 2021 pun sama. Lekukan diramalkan berada di pantai timur tapi dia bergerak masuk ke Selangor dan menghasilkan banjir yang besar di Selangor. Jadi ini menunjukkan agak sukar kerana development dia tu kadang-kadang cepat. Bila kita cepat maknanya dalam 24 jam.